Assalamualaikum. Saya Nurhanis Damai dari murid tahun 4 Auto dari Sekolah Kebangsaan Taman Merak. Kebelakangan ini, minat membaca dalam kalangan kanak-kanak semakin pupus ditandai arus fenomena. Punca permasalahan ini disebabkan oleh buku cerita yang masih ada pada masa kini tidak relevan dengan perkembangan teknologi. Buku yang saya baca ini salah satu tarikan yang memberi nafas baru seiring dengan arus teknologi kini. Saya membeli buku 10 Budak Lalai yang ditulis oleh Siti Nabila. Buku ini diwujudkan oleh menarik minat serta meningkatkan pemahaman murid. Pemulihan dalam bidang matematik. 10 kawan baik ini mempunyai sikap lalai dalam setiap perkara yang dilakukan, seperti melakukan aktiviti tanpa berfikir apa yang terjadi kelak. Kesimpulan dalam cerita ini, kita perlu berfikir dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling kita. Sekian, terima kasih.